Makan tu nampak tu. Enggak tu. Ni. Ya. Inilah produk ni. Apa? Sekali rapat. Bukan. Kanda pernah beli tu ni kena. Bukan salah ni kena. Hello amazing people, I'm on your screen, baby. Okay guys, so pagi ni alhamdulillah sampai dah pada hari yang sangat-sangat tepat untuk Aiman buat konten ni. Sorry guys, sebab sidai korang lama. Sorry sangat. So sekarang ni korang boleh makan nasi dah, insyaAllah. Okay, hari ni Aiman akan ke office AI. Boleh tak pergi ni, ya Allah. Walaupun saya ada gathering lah dengan diorang sebab main bola apa semua kan, tapi tu hanya sekejap je, kadang-kadang sejam, 2 jam, lepas tu lepak kejap-kejap macam tu je. Tapi kali ni saya nak rasa balik suasana kerja saya macam mana. Sekejap je tak apalah, janji dapat. Okay, and saya datang tidak bawa tangan kosong. Okay, saya bawa bekal khas masakan daripada isteri saya. Okay, so tahu masa, jom kita ke office AI. Let's go. Kereta bagi basuh tu, kita dah sampai dah guys. Kita dah sampai dah. Okay, so bekal pun dah ada dah. Let's go. Weh, Riz pun ada. Sekarang dia tengah shoot ni. Tak boleh kacau. Riz. Ui, kau tengok mana? Ui, makan nasi sikit lah. Ui, makan nasi? Sikit. Aiman dah sempat jumpa Riz and Alif. Tapi dia orang tengah shoot sekarang ni. So korang nantikanlah konten apa yang dia orang tengah shoot tu. Mungkin nampaklah sikit bayang-bayang ni. Okey. Nantikan okey. So Aiman tak boleh kacau. Sekarang Aiman nak beli air dulu. Dahaga sarapan. Few moments later. Disebabkan kita nak tunggu tu lama. Dekat sejam lah. Memang baru sejam, Riz tak arah berapa jam. So Riz ni ada sikit makan sikit. Sebab dah lama dah. Panas pun kat sini. Kita jumpa mesin sini. Dalam. Panas. Aiman ni aku risau dia. Aku risau bawa Aiman awak ni. Kenapa? Aku kena kau baru. Kenapa ni? Adalah sikit surprise lah. Tapi kena tutup mata lah. Kau kena percaya aku lah. Patutnya gam. Ui. Okay, tengok sana. Wih, satu tangan. Wih, kau pun tangan aku nak tunggu pedal. Sebab aku nak bagi ni. Bagi cuba teka dulu. Dah. Man, delete boleh. Apa itu? Ni bukan makan. Ni bukan makan kalau gini. Makanan tu nampak tu. Gam tu. Ni bekas plastik untuk makanan ni nampak tu. Ni mulut aku buat gambar. Masukkan tangan dulu, teka. Oh, makanan apa yang adakah strawberry, adakah sausage? Kita tak tahu dalam apa. Ini bukan saya bagi sikit seorang sebab saya bawa sikit je. Lah ni loh, aku jatuh aku duduk. Apa? Tak tahu. Masa segar pedal le. Tak sedap denganmu. Ya. Tak apalah, mari dulu lagi. Membukuk je bagi aku tengok je. Oh, tak boleh. Apa tak boleh? Mu dah masuk dah. Waduh ni. Dah. Why are you running? Boleh bawa ke tangan Aiman. Menyesal pula aku jumpa Aiman. Okey, mu ambil. Menjaga press aku. Okey, mu ambil. Lepas tu ambil sendiri makanan tu. Okey, mu jauh sikit. Okey. Jauh. Kalau jatuh makanan tak apa. Tengok. Wah, apa tu? Rasa dulu. Teka. Bukan luar, dalam. Man. Gini aku seorang boleh tengok. Please lah. Okey. Please, thank you Man. Aku appreciate gila. Man. Okey. Bismillah. Man, kalau aku kecing kan? Oh, tak kecil. Makanan. Man, gapo tu Man? Wih, gapo tu? Makanan. Ya Allah. Tengok sikit baby.
Wabi boleh tengok. Wabi boleh tengok. Kan? Betul tak makanan kan? Kan? Makanan. Okey. Siaplah YB. Ha, makanan. Dia kau Durian. gitu je kau rembat YB Betul. Tiba-tiba YB cakap makanan. Apa? Carrot King. Ha. Carrot cake. Tapi dia apa cakap spesies durian baru rasa. Kau gelak kenapa YB? Saya cakap dah Aiman Nawaz. Hati aku memang tak sedap daripada awal-awal lagi jumpa Aiman Nawaz ni. Ya. Gini. Stop it. Get some help. Teka je. Aku buat ni demi texture dia. Demi saing tau tak? Okey. Demi saing biarlah orang nak kecam aku kau pun. Okey. Demi saing. Okey. Sabar jangan bukuk. Biar aku bukuk. Lama aku tak tahu. Naik. Kita dua naik. Bismillah. Oi, dia kata tak. 2 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kerah ke apa dia? Ke ah. Jangan bagi tahu orang lain. Kan tu lah produk yang baru nak keluar ni. Jangan bagi tahu orang lain. Perlu dah aku man. Sama. Oh. Okey tak? Besar man. Boleh jual? Gemuk. Ha? Gemuk. Gemuk. Aku Terima kasih. apa? Dia tak nampak ni. Apa betul? Okey lah. Mana pendapatmu? Aku walaupun dia macam dinosaur, tapi aku geli. Ni comel. Mengatamu peminat dinosaur. Yo. Spesies juga. Sorry doh jangan kecam saya, tapi tolong bagi tip macam mana nak hilangkan geli tu lah dekat Geli? laptop. Okey. Macam ular aku okey tau. Oi, aku dok. Dia ada orang cakap kalau geli lagi teruk daripada takut. Takut boleh-boleh ni lagi. Oh, aku takut okey. Geli. Tapi tak apa, try lah. Mah aku cukup mah. Okay, so kita pergi pada next lah. Next Pinnacle produk saya. Okay, let's go. Okay, so saya terpaksa tarik dua orang ni keluar sebab dekat depan sana tengah shoot. So saya nak set lah. Push. Aku selamatkan nyawa muda. Ya, selamatkan nyawa aku. Terima kasih banyak. Jangan masuk ke makan ni. Okay, Adam. Aku masih duduk belakangmu. Tak sibuk apa? Takut tiba-tiba benda tubik daripada ni. Aduh. Dah. Okey. Sebab lama dah pertama lagi. Okey. Jadi aku tahu. Oh yalah, sesuatu yang tadi ada shoot kat depan sana. So Man terpaksa tarik ke sini sebab kita kena silent on set. Betul. So sorry Adam, Mat, sorry. Tapi aku nak ambil masa sikit sebab minta feedback lah pada korang. Sebab aku akan keluarkan satu produk. Wow. Okey, mantap. InsyaAllah. Tapi that's why lah aku datang ke sini. Sebab sama-sama itu aku rindu apa semua kan. Betul. Okay, tapi dengan syarat Okey. perlu menutup mata dan teka apa produk di dalam yang aku keluarkan ni. And aku bagi clue, makanan. Makan. Yes, makanan. Adakah makanan tu perlu buka guna dua tangan? Yes. Yes. Okey, Aiman perlu. Tak apa, sentuh je. Sentuh je. Teka. Kena rasa lah makanan, bukan sentuh-sentuh. Sentuh dulu sebab dia ada tekstur luaran. pula dong. Ada tekstur luaran ni kau kena teka apa tu. Boleh? Boleh. Pejam mata. Tutup dah ni. Tutup dah? Tutupnya. Gelaknya. Tangan sebelah. Okey, tangan satu lagi. Tak. Ni tak rasa. Buka spek Adam. Okey. Ini produk makanan. Okey, Tak apa-apa, produk jangan risau. Saya dah lama dah tak datang. Jangan risau. Sebab lama tak datang tu lah risau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan tangan. Okey, sini. Bukan. Okey, sini. Okey, bismillah. Bukan. Sini. Bukan. Okey.
Bodoh dia. Inilah produknya. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh. Mari sini. Mari sini. Dah. Okey, main ni. Boleh satu kok. Boleh. Tak nak apa tu. Dia panas-panas kita di backing. Bodoh. Okey. Oi, risau. Assalamualaikum. Ada. Ha? Bukan. Ada perai ke? Tak. Ni Aiman nak keluarkan produk. Oh. Tapi base makanan. Tapi dia ada tekstur kat luar. So Man nak korang teka dulu. Okey. Makanan apa? Boleh? Okey, boleh. Ni bisnes kecil je. Bisnes kecil. Kenapa? Pegang cahaya je ada. Ha. Ni Aku tak boleh lah, Bai. tak, ni betul-betul ni dia beg Kena untuk rasa makanan. Oh, kena beg. Nak kena rasa dekat dalam. Bukan beg, dekat dalam tu. Dia ada tekstur. So korang kena teka lah apa dalam tu. Boleh? Boleh. Boleh Tutup mata dulu. Okey. Sama-sama ke? Sama-sama sekali je. Boleh Okey. Pejam mata? Ha? Pejam mata? Pejam mata. Okay. Tak ada apa-apa. Okey. Aku tak jaya, Bai. Okey, boleh. Boleh? Okey, sila masukkan tangan. Ada masa duduk? Boleh. Takut juga. Tak, makanan. Okey, sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Buka kau. Tak ada apa. Jangan buka mata ni. Tak buka. Apa? Akan dia. Kenapa awak dah? Ha? Bukan. Ni kemah. Ini kemah. Ha? Kenapa tu? Makanan. Durian. Mana? La ilah, tak percaya ke? Kalau hidup, ya Allah. Kau dah lah tekan dia dekat. Kau dah tekan aku kat dia tadi. Cuba tekan. Pegang-pegang dia baca kasar. Takut. Faik dah kena tak benda ni? Belum lagi. Dekat mana? Tadi Riz buat. Dekat mana? Tak tahu Faik. Dekat mana? Dalam kereta. So tadi Riz buat tapi yang mainan punya. Oh, ya? BRC ni ke? Dia dah nampak. BRY BRC ke BRY? BRC. Belum perasan lagi. Okey, so perkenalkan. Dekat dia tu bodoh mati. Perkenalkan Stella. Okay? Baru. Stella. Ha? Baru lagi. Lagu tu Stella. Okay, thank you. Sama. Okey, so saya bersama dengan Faik dan juga Una. Ya, okey. Faik, Una. Assalamualaikum. Salam. Aiman introduce lah. Sebab Aiman datang ni, Aiman sebenarnya nak buka bisnes. Okey, so ni kat dalam ni ada produk makanan. Base dia makanan. Tapi dia ada tekstur kat luar. So korang kena teka dahulu apa makanan tu yang Aiman introduce dekat korang. Boleh? Bukan. Betul lah? Bukan. Aku risau lah sebab beg-beg macam ni, itu kena trauma lah dengan Kota Datuk. Ya. Ya. Jadi macam tu kok? Ha. Alamak. Tapi ni tak. Dia boleh dipercayai lah. Boleh dipercayai. Ajinomoto. Oh, Ajinomoto. Tapi tutup mata dulu. Boleh Jujur. Okey, korang kena teka. Memang korang kena teka. Okey, makanan kan? Makanan. Memang lari memang takut tertampar. Kenapa? Sebab itu kecil tu menampar ni. Ya? Oh, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mata. Masukkan terus je tangan. Nak rasa je. Nak rasa je. Oh, trauma dah. Tak ada apa-apa. Okey, macam ni. Korang tadah tangan. Tadah tangan. Kenalah dulu. Ha? Guna dulu. Sekali lah. Takut bang. Sekali. Bukan binatang. Sebab dia berat. Bukan binatang. Bukan binatang. Bukan binatang kan? Bukan. Betul. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Belum lagi. Jangan curi. Belum lagi. Sekali rapat. Bukan. Itu tangan masing-masing. Bukan, itu tangan masing-masing. Belum lagi. Binatang kan Bukan. Okey, masukkan dalam tangan. Masukkan dalam tangan, Bek. Oh, dah.
Ni dekat sini. Okey. Hai, perkenalkan Stella. 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 Nama dia Stella. Saya Stella. Oh, aduh. Okay, bye. Okay, bye. Okay, so. Okay. Okay. Thank you. Wish. So, Stella dia terkejut. Aiman rasa kami kena kuku sikit. Tapi tak berkesan pun. Rasa pedih-pedih sikit. Dia terkejut. Okay. So, sebenarnya Aiman ada 2 ekor. Tapi Aiman bawa yang besar sikit. Sebab yang kecil dia terlalu comel. And yang kecil tu korang boleh tengok dekat konten seterusnya, okey. And sebelum tu, kalau korang belum tengok lagi Aiman punya konten, okey, Aiman beli dekat mana, korang boleh tengok konten ni. Okey, tengok konten tu, okey. Let's go, kita cari mangsa-mangsa lain. Okay, so ni alhamdulillah, ni produk pertama. Base dia makanan. Ni jap. Makanan, produk. Aku nak keluarkan produk, tapi korang kena teka produk apa. Boleh? Boleh kan? Boleh. Tapi tangan lah. Maggi ya. Ha? Maggi. Bukan. Bukan. Tangan lu. Aku. La ilah, saya tak percaya. Makmu buat. Aku dulu. La ilaha. Okey. Mu, Aku lah. Produk produk. Okey, masuk. Okey, mu rasa apa? Dia petok. Okey. Perfume. Bukan makanan. Dia petok Okey, dia peti lembik dek. Aku pula. Dia petak. Petak. Aku pula. Okey. Dia apa? Yang kasau yang Apa? berus. Shaver. Bulu kan. Wih, sekali sudah. Naten ni lembik. Dah, dia pula. Dah. Ni macam berus, macam berkamai. Bukan. Aku terkejut. Ni kan dia pula kan? Ni scrub. Kan? Scrub. Ih, bau kan? Salah, ni makanan. Aku keluarkan boleh? Boleh belum kau. Telur macam. Kau dipondong lagi. Sama lagi. Ni apa ni iklan tapi? Kalau sungai dia berus. Nah, Tapi dia panjang. Tengok panjang kan? dia makanan. Dia roti. Makanan. Tebal gitu. Makanan. kan? Makanan. Jap. Hei, bodoh. Jangan. Aku tahu benda. Bodoh hidup. Ganda pernah beli ni kena. Kat Thailand ni kena. Betul ni makanan? Ha, Takkan dijual cicak. Mana aku tahu ni? bukan. Macam. Rasa macam badan cicak. Ha. Korang pula. Masukkan tangan je. Kena rasa tadi. Hello. Binatang ke? Tak, bukan. Makanan. 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 Ya. Scrub. Oh, dia ada telur. Dia berasa berus-berus kan? Ha, dia ada telur. Macam berus-berus kan? Ha. Tu clue pertama. Mata. Macam berus kasut. Oh, shadow. Macam berus kasut. Betul mata share. Betul mata share. Janganlah. Mana? Share tak rasa. Semula share. Apa? Semula. Sekejap. Betul mata sorry. Kau diam. Jangan.
belum makanan dia. Bukan. Tadi kau cium-cium dia Bukan. Gimana bodoh? Dia besar. Macam mana dia tangkap? Nama dia apa? Nama dia Stella. Stella. Dia berak. Mana dia berak? Dia jinak gila. Serius. Ya, baik. Dia gemuk. Kita benda ni lah, Mira. Engkau semua binatang nak bela. Baik. Aku hari tu nak beli tapi dia kecil. Aku tak nak kecil, aku nak besar macam Dia? terus. Aku tak nak jaga daripada kecil. Berapa ni? Satu. Bulat tu tak lah. Oh, tak sempat. Alih. Tapi ni kena buat relax. Balik lah. Hari rokok hari. Wih, tak tahu pun. Apa ni? Bearded Dragon. Bearded Dragon. Tengok. Boleh pergi? Tak boleh. Aku takut aku Geli. geli. Oh, rakit ekor yang melibah ni. Jadi bang. Tapi ada hak mu ah. Dia lebih ekor. Hobi ni. Tapi ni mu. Dia super akak ah. Ni kalau akak tengok ni tak ada. Nama dia Dracarys. Dracarys. Oh. Pasti dia ada ni sikit. Ada apa? Kenapa? Dia attacking dia ekor. Oh. Bukan kuku. Tapi duri dia tu memang ni ya? Mana kami balik? Okay guys. So itulah konten kita kali ni. Thank you so much guys. Sebab tengok video ni sampai habis, saya untuk tengok konten yang saya cakap yang saya pergi beli dia ni. And insyaAllah kita akan pergi ke next konten. Korang boleh tengok dekat rumah Aiman. Aiman dah buat tu lah. Kalau korang nak tengok apa binatang dekat rumah, kita jumpa pada next konten. Bye bye. Assalamualaikum. So nampak jinak tak jinak dia. Saya boleh balik dengan atas bau je. Tapi ni yang penangan dia. Nampak? So senjata dia dilibaskan ekor. Macam tu. Untuk dia protectkan diri dia. Sebab dia gayak sebenarnya tadi. Ini bukan haiwan yang tergantung. Nanti pasal fact dia Aiman cerita dekat konten seterusnya. Okay. So sebenarnya Aiman dapat inspirasi video ni dekat konten Alif yang lepas. Korang boleh tengok dulu VT ni. Atas ni kau. Atas. Oh, dia geli. Jangan nakal, please. Okay, so sebenarnya lepas pada konten tu Aiman tu kan nak buat, tapi kekangkan masa lah sebenarnya. Kekangkan masa. Dia orang sekarang office nak renovate kan. So bertentangan dengan Aiman punya jadual juga. Kadang-kadang Aiman tak ada dekat sini apa semua. That's why lah. Alhamdulillah lah hari ni dapat juga. So selepas ni Aiman akan perkenalkan kepada korang lah. And Aiman akan fikir juga apa Aiman nak buat. Takkan nak tunjuk macam tu je kan. InsyaAllah nanti korang nantikan. Okay. Thank you. I want to introduce you my new product. New product. New product. New company. Yes, my company. Oh, you company. Yes. New But I need you to guess what inside this. Okay. Okay? Okay. And you need to close your eyes. Okay. Okay? You need to guess it. Alright? Okay? Ready? Ready? 3, 2, 1, close your eyes. Close. Okay, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Give your hand. Okay. Give your hand. Okay, here. Inside the box. Okay. Your hand is there. Oh, okay. Okay. Oh my god. Oh my god. You forgot. Gak mau paham lagi. dia keluar tinggal macam tu je kata. Okey lah.
Okay. Jangan risau. Dia tak gigit. Ha. Tak gigit. Dia makan ni lah buah-buahan. Ha. Betul. Bodoh dia. Jangan masuk. Okay guys, so itulah dia reaction daripada dia orang. Inilah pack. Kalau korang belum tengok lagi konten tersebut, inilah dia Bearded Dragon. Nama dia Stella. So korang boleh tengok lagi. Apa nama dia? Stella. Pia, nama dia Stella.